Ramai orang ingat jam ni mahal sebab rupa dia. Tapi sebenarnya bila korang pakai, rasa lagi berbaloi. Skrin dia 1.32 inches AMOLED boleh pergi sehingga 3000 nits. Tapi yang paling gila apa tahu? Dia gunakan Sapphire Glass. Harga 700 lebih. Sapphire. Wow. Bateri dia pula tahan sehingga 12 hari. So tak perlu nak charge setiap hari. Senang kan? Pakai lama pun tak rasa kat tangan. Dia sangat ringan. So jadi kita terus lupa kita pakai jam. Kalau keluar workout pula boleh terus guna jam ni untuk tengok maps offline. Dan kalau korang jogging ke, running ke, dia dah ada siap-siap dah built in untuk workout tu. Selain daripada tu, dia juga ada AI coaching yang boleh guide ikut level korang. So bukan sekadar track je lah kan. Dan pada masa yang sama, dia ada biocharge yang agak function jugalah. Dia bagi tahu badan kita ni sebenarnya okey ke tidak, penat ke, perlu rehat ataupun sebagainya. So bagi saya sebenarnya premium ni bukan hanya sekadar pada rupa, tapi sebenarnya bila kita pakai kan, selesa, lepas tu bateri tahan lama, semua je untuk daily use. Paling penting kena value for money lah. Itu baru betul premium kan.